Assalamualaikum semua, saya Naraina Sofia daripada kelas 1 Syria dan saya daripada PSS Azamuddin. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung pada hari ini. Mari kita saksikan. Kawan-kawan nak tahu tak tujuan khatam Al-Quran ialah untuk meraihkan umat Islam yang telah menghabis membaca 30 juzuk Al-Quran serta memberi inisiatif yang baik untuk mengajak seluruh umat Islam berkhatam Al-Quran. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Khatam Al-Quran bermaksud menghabiskan 30 juzuk Al-Quran secara beramai-ramai atau bersendirian daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas. Selain itu, kita akan mendapat pahala dan ganjaran yang berlimpah-limpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini sahaja pembicaraan saya tentang Majlis Khatam Al-Quran yang berlangsung pada hari ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye-bye.